Dalam video ni kita nak tunjuk cara buat party Thai green tea untuk bancuhan dalam jug. Untuk jug ni kita guna air sebanyak 4.5 liter. Manakala serbuk Thai green tea pula kita guna sebanyak 321 gram sahaja. Yang ni saya bancuh dengan air panas sikit sebab saya nak bagi dia larut betul-betul dulu. Nampak korang warna Thai green tea hijau lumuk dia memang betul-betul naik. Yang ni party ni bukan sekadar dia warna hijau pekat saja, tapi bau Thai green tea dia pun kuat juga. Kemudian lepas dia larut kita masukkan lagi air bagi cukup 4.5 liter. Untuk party dia korang just letak separuh cup je dah cukup dah. Powder ni kalau korang nak guna untuk air balang boleh, nak buat ais blended boleh, nak buat ais krim boleh, nak bancuh satu-satu macam ni pun boleh, ataupun korang nak variasikan jadi pelbagai jenis minuman green tea pun boleh, tak ada masalah. Kalau korang minum rasa dia memang betul-betul rasa green tea punya. Powder yang kita jual ni memang dia betul-betul pekat. Kalau satu paket tu memang cukup untuk satu balang saiz 35 liter. So kalau korang nak dapatkan tester saja pun boleh, dan kalau korang nak bancuh ikut kesesuaian tahap kepekatan yang korang nak buat pun boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum.